Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan dan hadirin yang saya hormati sekalian. Rukun negara, dua patah perkataan yang keramat, bukan sekadar bait-bait ikrar yang dibaca tanpa penghayatan setiap kali perhimpunan rasmi. Rukun negara ialah pasport perpaduan, tiang seri keharmonian dan kompas yang memandu haluan kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu padu. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya berdiri di sini untuk mengupas tentang 3 subtopik prinsip rukun negara. Prinsip pertama yang ingin saya kupas ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama dan pegangan rohani merupakan asas pembentukan moral dan sahsiah diri yang utuh. Masyarakat yang mempunyai kepercayaan beragama akan sentiasa dipandu oleh nilai-nilai kebaikan dan rasa hormat terhadap penganut lain. Apabila rohani kita mantap, tiada ruang bagi kebencian, permusuhan untuk bersemayam dalam sanubari kita. Sidang hadirin sekalian, subtopik kedua yang tidak kurang pentingnya ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sifat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Yang di-Pertua Agong sebagai simbol kedaulatan serta negara Malaysia merupakan benteng pertahanan yang paling ampuh. Kesetiaan ini mendidik kita untuk meletakkan kepentingan negara melebihi agenda peribadi. Sebagai generasi muda, kesetiaan kita dibuktikan melalui sumbangan bakti demi mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Seterusnya, subtopik ketiga yang melengkapkan ulasan saya ialah kesopanan dan kesusilaan. Di sinilah letaknya cerminan jati diri bangsa Malaysia yang terkenal dengan kelembutan tutur kata dan keluhuran budi pekerti. Kesopanan bukan sekadar adat, malah ia merupakan benteng dalam interaksi antara kita, sama ada secara bersemuka atau di alam maya. Apabila kita saling menghormati dan menjaga sensitiviti sesama kita, jurang perbezaan akan lenyap digantikan dengan jambatan kemesraan. Hadirin yang dihormati, penghayatan 3 prinsip ini amat penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang mampan dan sejahtera. Mampan dari segi mengekalkan hubungan baik sesama manusia, sejahtera dari segi fizikal, mental dan emosi. Satu sikap hormat yang ikhlas hasil daripada penghayatan rukun negara ini mampu melahirkan persekitaran hidup yang damai buat kita semua. Para hadirin sekalian, sebagai generasi pelapis kepimpinan negara, apakah peranan kita? Pertama, semat dan hayati rukun negara dalam sanubari. Jangan sekadar menghafalnya di bibir, tetapi terjemahkannya dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah ejen perpaduan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan mesej patriotisme, keharmonian kau dan rasa bangga menjadi anak Malaysia. Ketiga, perihalalah budi pekerti kita. Tunjukkan kesopanan yang tinggi dalam setiap urusan agar keindahan budaya Malaysia terus terpelihara untuk generasi akan datang. Hadirin yang saya muliakan, perpaduan yang utuh tidak akan datang bergolek. Ia memerlukan usaha yang berterusan daripada kita semua. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Marilah kita kembali kepada asas pembentukan negara kita. Apabila rukun negara dijunjung, keharmonian akan terpelihara. Apabila keharmonian terpelihara, Malaysia akan terus melangkah megah sebagai sebuah negara yang aman, makmur dan dihormati dunia. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya meninggalkan satu titipan buat renungan kita bersama. Jika kita bangga memegang status sebagai warga negara Malaysia, mengapakah kita masih ragu-ragu untuk menerjemahkan rukun negara dalam kehidupan kita? Marilah kita bersama-sama memperkukuh ikatan perpaduan ini. Hayati rukun negara, suburkan jiwa patriotik demi Malaysia
dan berkekalan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.